Gunung Amitabha, Titi merasuk mayat pembunuh itu. Perkara pertama yang dia lakukan ialah membebaskan Meno daripada ikatannya. Cunia, perkataan Cicia padanya tidak sesuai, lawaknya. FAMRAC, Cuni bangga palo. Okey, awak beritahu saya awak jermo dulu. Awak DAA, sial dengar, saya. Perkara kedua yang saya lakukan ialah menendang teman lelaki saya yang tidak berguna itu ke tanah. Tetapi selepas berbuat demikian, polis tiba di tempat kejadian, dan satu kejadian tembak-menembak berlaku. Titi mengambil peluang untuk meninggalkan mayat pembunuh itu dan pergi melindungi Meno. Meno sedang dikelilingi oleh lelaki-lelaki tegap dari gimnasium tinju. Titi teragak-agak untuk mengulangi tindakannya, merasuk salah seorang lelaki itu. Detik berikutnya, dengan bantuan Titi, Meno tidak cedera. Walau bagaimanapun, merasuk terlalu banyak kali akan menjadikan Titi seperti hantu pengembara. Tenaga Titi semakin lemah. Dia tidak dapat mengeluarkan bunyi pun. Melihat pembunuh di belakang Meno, dia tidak dapat memberi amaran kepadanya. Meno telah ditembak. Walau bagaimanapun, pembunuh itu juga telah ditembak dan dibunuh oleh anggota polis wanita itu kerana dia memakai vest karis peluru. Peluru itu tidak mencederakannya pun. Anggota polis wanita itu melarikan diri dengan wang pembunuh itu, manakala Meno dibawa ke hospital dengan ambulans. Jalan raya sesak malam ini. Untuk menyelamatkan Meno, Titi menggunakan tenaga terakhirnya untuk merasuk seorang pemandu di jalan raya. Semua pemandu segera mengalah, memberikan Meno masa terbaik untuk rawatan. Walau bagaimanapun, apabila Meno terjaga, tiba masanya untuk Titi pergi. Tetapi sebelum dia menjadi hantu pengembara, bapanya menemui Meno dan mendedahkan perasaan sebenarnya. Titi dan bapanya sentiasa mempunyai hubungan yang buruk. Dia menyangka bapanya memandang rendah kepadanya, tetapi bapanya sebenarnya tahu teman lelakinya bukan orang yang baik. Skim sebabnya dia menentang Titi bersamanya. Kini, setelah mendengar alasan bapanya, rasa sakit hati Titi akhirnya hilang. Dia menyedari dia boleh menjelma semula. Hajatnya tidak pernah untuk berkahwin dengan seorang lelaki, tetapi untuk berdamai dengan bapanya.